Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis, barisan hakim yang arif dalam menegakkan keadilan. Seterusnya, para hadirin yang dirahmati Allah. Apa khabar kawan-kawan? Kawan-kawan tahu tak rukun iman yang pertama? Kalau tak tahu, mari saya beritahu. Rukun iman yang pertama ialah beriman kepada Allah dengan meyakini dengan hati, menyebut dengan lidah dan membuktikan dengan amalan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kawan-kawan, hari ini saya ingin membawa kawan-kawan ke zaman Nabi Musa AS dengan kisah yang bertajuk Asyah, Iman di Sebalik Derita. Kawan-kawan nak dengar tak? Baiklah, mari saya ceritakan. Kisahnya begini. Asyah binti Muzahir merupakan isteri kepada Firaun dan merupakan ibu angkat kepada Nabi Musa. Walaupun bersuamikan Firaun yang dimurkai Allah, Asyah tetap menjadi seorang isteri yang sejati yang tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah Asyah telah membuktikan iman bukanlah penjara di jiwa yang selamanya bersembunyi, tapi kemerdekaan yang hakiki. Di saat Firaun memerintahkan orang-orangnya untuk membunuh semua bayi lelaki, Asyah lah yang memujuk Firaun agar tidak membunuh Nabi Musa AS. Dan berkatalah isteri Firaun, semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Surah Al-Qasas ayat 9. Ayat di atas jelas menunjukkan bagaimana Asyah memujuk Firaun agar memelihara baginda sebagai anak angkat mereka. Apabila Nabi Musa AS mula berdakwah menyebarkan ajaran Allah tanpa pengetahuan Firaun, Asyah antara orang pertama yang menjadi pengikutnya yang taat. Apabila berita keamanan Asyah diketahui, Firaun menjadi sangat marah. Apa? Berani dia menyembah Tuhan selain aku? Tangkap dan seksa dia sehingga dia meninggalkan tuannya itu. Perintah Firaun dengan kejam. Orang yang mengingkari larangan-larangan itu akan dijatuhkan hukuman yang berat jika diketahui oleh Firaun. Kini isterinya sudah mengikut ajaran Allah, maka dia harus berbuat sesuatu supaya dia keluar dari agama Allah. Maka Asyah pun ditangkap, dipenjara dan disiksa, dijemur di tengah-tengah padang pasir tanpa makanan, tanpa minuman. Panas, lapar, dahaga. Dalam keadaan perit dan derita yang tidak tanggung, lalu Asyah pun berdoa. Maksudnya, Tuhan, binakanlah aku di sisi berumah di syurga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Surah At-Tahrim ayat 11. Ayat ini merupakan doa Asyah yang teguh mempertahankan keimanannya walaupun disiksa oleh Firaun. Akhirnya Asyah syahid akibat dilontarkan dengan batu besar oleh tentera-tentera Firaun yang kejam. Oleh itu kawan-kawan, marilah kita contohi kisah keimanan Asyah walaupun diuji, disiksa dan dibunuh dengan kejam. Namun imannya kepada Allah tetap utuh dan teguh. Kawan-kawan, hari ini kita melihat pengorbanan-pengorbanan wanita di syurga di Palestin dan Syria dalam mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, Asyahidah paramedik Dr. Razan An-Najal terkorban akibat serangan hendap tentera Zionis di Gaza. Istana megah, indah berseri, berlian permata, bukan penyeri. Kisah Asyah penuh mandiri, iman yang kuat, tiada sanksi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.